Tahu ke tak adik kakak bahawa kerajaan Saudi sejak 20 tahun lalu membenarkan rakyatnya buat molek. Ia membenarkan penduduknya dari pelbagai mazhab itu mengadakan sambutan Hari Keputeraan junjungan besar kita Nabi Muhammad sejak tahun 2000 Masehi. Ini berarti fatwa ulama Salafi Wahabi yang menganggap bahawa Maulid Rasul itu bid'ah dalalah tidak lagi diguna pakai ke atas penduduk Saudi pada waktu sekarang. Kita tidak tahu masa depan mungkin akan berubah pula dan kembali menjadi seperti dulu. Apa jua pun perubahan ini merupakan kemenangan besar rakyat Saudi yang diraih beberapa tahun kebelakangan, terutama pada zaman pemerintahan Raja Salman bin Abdul Aziz yang membawa banyak perubahan melalui putera mahkota Muhammad bin Salman sejajar dengan wawasan membangun Saudi 2030 yang kini telah sampai tahap pembinaan dan pembangunan 87%. Ada 4 tahun lagi Saudi nak kena 2030. Nanti tengoklah adik kakak semua setakat mana Saudi akan maju. Kita tunggu, lihat dan sama-sama berdoa supaya negara Saudi sampai ke tahap itu. Assalamualaikum dan salam bahagia saudara-saudari para penonton yang budiman sekalian. Sampai di sini saya nak tanya Fuad Salafi di tempat kita yang nak ikut kerajaan Saudi, tak ikut kuasa tertinggi agama kita sendiri yang dipegang oleh Majlis Agama Islam 3 wilayah dan pimpinan tertinggi agama negara pejabat Syekhul Islam Chula Raja Menteri di Bangkok. Saya nak tanya, nak turut kerajaan Saudi atau nak turut ulama Salafinya, relevan ke tak, kena ke tak dengan tempat kita. Kalau dikaitkan nak buat molek dengan perkara yang dia mau dok akik semua berkenaan dengan nak mula puasa, nak mula raya, nak ikut hak mana? Nak ikut kerajaan ke nak ikut ulamanya yang kini ada masalah sebab kerajaan tak ikut ulama dia. Lagu mana weh? Learning kerajaan Saudi sendiri sudah meninggalkan banyak ajaran Salafi Wahabi yang kerah itu. Ditinggalkan sedikit demi sedikit. Dibuat kuasa mereka sedikit demi sedikit. Bukan semua kerana masih ambil yang lembut, masih diguna yang sederhana. Lagu mana demo? Apakah nak berubah juga? Apakah nak turut kerajaan Saudi yang terbuka ataupun nak kekal dengan ajaran Salafi yang beku dan kaku? Berikut saya nak sebut beberapa contoh hasil kebijaksanaan kerajaan Saudi mengambil sikap terbuka terhadap pelbagai mazhab, menyebabkan tarekat tasawuf pun ada ruang untuk nak mengamal ajaran mengikut fahaman mereka. Begitu juga Syiah. الأشراف بيحتفلوا بمولد سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ازاي؟ طبعا مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف هي مناسبة عظيمة للأمة الإسلامية. وتميز الحجاز قديما بإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بعدة طقوس، إلا أنه شهر ربيع الأول هو شهر مميز عند أهل الحجاز، ينتظرونه ويجهزون لاستقبال المولد النبوي الشريف قبل فترة طويلة جدا، حتى أن أهل الحجاز يسمون ربيع المولد، أو حينما يختصرون حينما يقولوا حينما يأتي شهر مولد.
باختصار خلاص هذه كلمة معروفة. يعني حينما يعني يقال كلمة في الحجاز كلمة والله في يوم المولد أو يوم شهر مولد، معروف هو شهر ربيع الأول، يعني يتجدد فيه ذكرى مولد الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام. الاحتفالات في الحجاز هي احتفالات لا تختلف عن قديما، كانت لا تختلف الحقيقة عن ما هو موجود اليوم في العالم الإسلامي، وهناك يمكن يعني تشابه كبير جدا بين الاحتفالات الموجودة في مصر والتي نراها اليوم بشكل مستمر جدا، يعني وفي كل عام تتجدد ويكون نفس الطقوس التي أن تحيا الليالي بالسيرة العطرة والمدائح، وبل أن كثير من يعني الشعراء يعني لا تأتيهم القصائد في مدح الحبيب إلا بقرب ذكرى مولد الحبيب. Ini salah satu contoh Saudi telah terbuka memberi hak kepada rakyat untuk nak buat maulud secara persendirian, bukan KJS. Sama seperti tempat kita lah, kita pakai buat belaka di rumah, di sejik ke dalam peringkat kampung, majlis beramai-ramai, dalam peringkat wilayah seperti dengan majlis agama Islam dok buat, ataupun dalam peringkat bakok seperti pusat Islam bakok dok buat. Tidak berbeza sangatlah dengan tempat kita. Hak berlaku di Saudi learning. Perubahan boleh buat maklum bukan dalam peringkat kerajaan. Sebab kerajaan Saudi tidak buat secara resmi seperti kebanyakan negara Arab dan Islam. Meskipun kerajaan Saudi tidak buat maklum secara rasmi, tapi sepanjang bulan Rabiul Awal ia ada buat pengisian dalam bentuk ceramah, sarah, forum dan pameran mengenai sejarah dan sirah Nabi Muhammad, tapi tanpa memberi nama Maulidur Rasul secara resmi. Tidak ada laporan media mengenai maulud yang dibuat di Saudi berlaku perkara-perkara yang tidak molek dilihat, perkara yang tidak senonoh seperti dalam video yang berlaku di Mesir ni, dan ada yang lebih teruk daripada ni lagi kerana terlibat dalam amalan karuk maruk dan khurafat. Bukan berlaku di Mesir saja, tapi berlaku juga di Yemen, di Maghribi, di Algeria, di Tunisia, di Syria, Iraq dan lain-lain. Namun negara-negara tidak masuk Saudi lah tak peduli sangat amalan karuk maruk dan khurafat tu, kerana sejak zaman berzaman lagi kerajaan Arab ni menggunakan tarikat Sufi untuk nak menidurkan rakyat supaya tidak sedar tentang kezaliman dan kekejaman yang dilaku ke atas mereka oleh kerajaan Arab yang semuanya diperintah dengan kuku besi, wa imma raja wa imma tentera. Kebetulan pula negara-negara Arab beberapa tahun kebelakangan ini menggunakan tarikat Sufi ini untuk memerangi puak Islam, pergerakan Islam, parti Islam yang dianggap mengancam kerajaan masing-masing. Perkara ini berlaku secara jelas selepas munculnya apa yang dipanggil Rabi'ul Arabi, musim bunga Arab, kebangkitan anak muda Arab yang berlaku di Tunisia pada akhir tahun 2010. Kemudian merebak ke kebanyakan negara Arab dan menyebabkan 4 atau 5 negara tentera jatuh. Kejatuhan Presiden Hosni Mubarak di Mesir pada tahun 2011 menyebabkan Parti Ikhwan Muslimin benar dalam pilihan raya pada
tahun 2012. Dari sinilah negara-negara yang takut takhta mereka melayang disebabkan oleh Rabiul Arabi, musim bunga Arab. Bangkit anak muda Arab ini setuju secara tidak sepakat, tapi ada telunjuk dari Amerika Syarikat dan negara-negara barat untuk digunakan tarikat Sufi sebagai senjata, lalu dihidupkan, diberi sokongan, bantuan keuangan kepada tarikat-tarikat Sufi di negara masing-masing untuk memerangi puak, pergerakan dan parti Islam termasuk Salafi, Wahabi dan Al-Ikhwan Al-Muslimun. Dengan itu, tarikat Sufi menjadi anak mah kepada negara-negara Arab itu, seperti dengan Wahabi yang pernah jadi anak mah Amerika, CIA dan Barat pada zaman Perang Dingin untuk nak menghalaukan tentera Soviet Union dari Afghanistan sejak tahun 1979 sehingga tahun 1989. Ini satu lagi contoh keterbukaan kerajaan Saudi itu menyebabkan ada orang berani berlarak pada 12 Rabiul Awal di Masjid Nabawi. Ia menyebabkan orang luar pun berani, khususnya orang India, orang Pakistan, Bangladesh, orang Afrika, Sudan, berani berlarak di Madinah, mengangkat dan melaung syiar memuji dan menjunjung Rasulullah SAW di hari keputeraan baginda pada 12 Rabiul Awal. Ning dalam video ning adalah dalam Masjid Madinah, Masjid Nabawi sendiri. Dulu perbuatan seperti ini akan dilarang oleh mutawwi', sukarelawan, Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Munkar ataupun jabatan suruh orang buat baik dan larang orang buat perkara munkar, perkara jahat. Bagaimanapun kerajaan Salman bin Abdul Aziz ini telah menghapuskan mutawwi' jabatan Amar Ma'ruf Nahi Munkar pada tahun 2016, iaitu 10 tahun lalu. Di pada bola di Saudi pun ada khalayak yang melaung-laungkan syair menyambut keputeraan Nabi dan berselawat beramai-ramai dalam satu suara berkumandang gegak gempita. Jadi maulid dalam peringkat rakyat deh merebak di seluruh Saudi seperti di Hijaz, Jeddah, Mekah dan Madinah. Yang ramai orang yang berjiwa Sufi bermazhab Syafi'i. Ini pula orang Syiah Al-Asad di Saudi terkah barang dan makanan kepada budak-budak dan orang tua pada hari Maulud. Bagus Saudi sekarang kerana semua ada ruang untuk bernapas. Begitulah Maulid Nabawi yang dulu dianggap bid'ah dalalah seperti difatwakan oleh ramai ulama besar Saudi. Kini dibenarkan penduduknya dari pelbagai mazhab menyambut Maulid Rasul secara tidak resmi. Terima kasih kerana menonton dan kita berjumpa lagi dalam bahagian akan datang. Sekian, wassalam.